belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Aiman nak belajar tambah. Bila kita gabungkan dua kumpulan, kita dapat nombor yang lebih besar. Kalau Aiman ada 1 apple dan tambah 1 lagi, berapa jadi? Jawapannya 2. Aiman, kumpul bola-bola ni. Bila kita gabungkan, jumlahnya jadi lebih banyak. 2 kereta tambah 2 kereta jadi 4 kereta. Mudah kan? Dalam kehidupan harian pun, kita guna tambah. Contohnya, kira biskut. Kalau 5 tambah 3, kita dapat 8. Hebatnya matematik. Sekarang, cuba jawab. 2 tambah 3 berapa ya? Tambah itu mudah dan seronok. Jom terus belajar matematik.